Okey, hai hampa, selamat petang. Assalamualaikum. Ni saya terjumpa isi padi lekat. Dia di tengah bendang ni. Saya daripada korek dah kot. Daripada korek-korek agak sikit. Sebab saya ingat nampak macam saya ingat sebelah. Dia mencabar kat dah. Dia jatuh kubang pun dah. Tengok sengit. Kalau tengok dari jauh pun nampak sengit. Mesin padi 1550 lekat. Tapi tu tengok ada ayak. Tapi dia lekat kot. Tak tahu kubang dalam. Ni dia penjuru batas ke apa dia dah. Tak sampai penjuru kot lah ni. Tapi tu letak sampai penjuru je. Tapi dia dalam. Ayak dah. Dia tak balut kat trek. Tapi tak takut dalam. Dia kubang lubang dalam ni. Dia jadi trek nampak macam balut. Tapi nak ghostan tak clear ni. Berat. Boleh gaguh ni dalam. Dia berayak lembik. Tengok jam dia pangkat habis dah ni. Jam pangkat habis dah. Tapi tak boleh nak pergi kot. Pemain jam pun tak boleh pergi kot. Dia jadi kubang dalam. Dalam kot ni. Petok ni kot dia tak ada nak kering penjuru ni. Tengok tanah tengok macam kering. Tengok ajung tengah tu kan. Tengok tengah tu kering. Elok boleh. Kempah. Tengok trek dia tak apa balut. Trek dia tak balut. Trek tak balut. Dia jadi ada berayak lembik macam ni tak apa. Dia tak balut sangat. Dia tak teruk sangat. Cuma nak bantu tarik kan. Lepas tu saya kira rasa boleh naik. Sebab dia tak mengeliat. Dia ada ayak ni. Kasut boot saya pun tak kena isap dengan selut ni. Sebab dia ada ayak. Tak apa. Kasut boot pun dia tak isap. Cuma dalam makik kot. Kubang apa tak dalam tang ni kan. Dalam. Boleh gegong kan. Okey hampa. Trek dia tak balut tebal sangat. Tak apa. Dia ayak ada. Ayak ada tak apa. Ayak ada tak apa hampa. Lagi tarik bantu kan ni. Tarik bantu boleh naik dah ni. Dia cuma tak teruk kan. Dia cuma sengit. Kalau tengok radio pun sengit. Dia sengit. Weh, nak try kelas weh. Kelas ampak awak bagi mu. Start. Okey, ni dia ni. Trek belah ni dia tak apa tenggelam dalam sangat. Dia cuma tenggelam sikit lah. Tapi rasa bantu-bantu boleh tarik. Tak panas naik. Belakang ada ayak. Tak apa. Okey. Padi elok kan ni boleh. Padi elok kan. Nah, buat orang di atas. Tak. Tak apa dia. Bawah perut dia tak apa sangkut sangat. Tak apa. Dia tarik-tarik bantu kan ni. Dia lekat petang-petang ni biasa lampau meleret. Meleret tak larat. Dia lekat petang. Okey empah kalau kita tengok daripada belakang. Dia sengit sebelah. Dia sengit belah kiri. Tak apa. Nanti dia tarik ke belakang rasanya. Tarik belakang tak apa dah. Tarik main ni. Tarik belakang. Dia pun mungkin masuk selorong kot ni. Selorong ada lorong kan. Tapi tak lepas. Nak ghostan tak lepas dah. Walaupun dia berayak lembik. Tapi dia dalam kubang lubang. Tapi tak boleh nak ni. Tak boleh nak ghostan habis dah. Okey, Abang Rana kita hantar makanan kat driver dengan kolek mesin padi ni. Okey. Tak apa Abang Rana. Dia mai jalan jauh ni. Abang Rana pun jalan jauh. Padah. Makanan ni. Kepada driver traktor lah. Driver mesin padi dengan apa kolek mesin padi. Dalam. Itulah. Driver dengan kolek kena makan dulu. Tantu lembik. Okey, driver dengan kolek kena makan dulu. Lepas tu lagi daripada tenaga baru boleh buat kerja balik kan. Kalau tidak depa pun kena makan petang pun ni. Lah ni petang dah. Depa kena makan petang tak. Minum ayak makan. Dia tanah kering nampak ni. Tanah kering.
Ya, tani dia tak upah tenggelam dalam. Tani dia tak tenggelam dalam. Tang ujung penjuru batas tu lah. Dia berayak lembek. Dia tak boleh nak pergi dah. Dia pun kalau boleh tak melekat. Tapi tu dia jadi berayak lembek. Terjun kubang. Tak ada kubang lubang. Tapi tak apalah. Rasa mudah tarik ni. Sebab dia belakang ni kerah. Belakang ni dia tak mengeliat. Okey apa. Tak apa. Saat lagi dia mungkin tarik ikut belah belakang ni. Berasa boleh naik dah. Dia tak terpuntalan mengeliat sangat. Tak apa, kita tunggu mesin bantuan dulu. Sebab dia tak tenggelam menggeliat sangat. Ataupun nak tarik pakai helikopter. Pakai helikopter. Tarik pakai helikopter boleh kan, bawah. Buat tali lah, tarik ke atas. Pakai helikopter lah kan lah. Okey, helikopter. Kalau kita tengok daripada depan pun dia memang sengit sebelah. Tak apa. Dia mesti lekat sebelah sikit lah. Dia terjun kubang, terjatuh kubang lubang. Belah ni dia tak lekat. Dia nak dekat penjuru batas ke lah. Dia macam penjuru batas L ke mana dah. L sengit ke apa dah. Tangan tepi batas. Tepi tu batas. Lebih. Dia penjuru batas L ke S tak tahu. Banyak batas ni. Dibantu anak merah ni. Cuma dibantu anak merah. Kakak mesti bagi bantuan tak lekat. Kalau dia lekat kan lekat 2 biji. Tapi tak rasa tak lekat. Kakak tak lekat lah. Joki air berum dia jaga jalan ni. Jaga jalan. Dia takut ni. Panjang kubang apa segi silap pergi mampu. Dia joki dia bagi laluan. Dia jaga laluan. Dia tak mau. Mesin padi ni lekat lagi kacau. Joki air berum tu dia jaga laluan. Dia takut lorong masuk lorong dalam apa ni lekat lah ni. Lekat 2 biji. Dah nyempak ni. Pandai dah. Lekat 2 biji. Kakak tadi pun tak lekat. Sebab belakang tu dia kerah. Dia kerah elok dah. Dia kerak juga selorong lah. Dia bantu-bantu kerak juga selorong. Kalau dia tak kerak tu, saya kira tak kena main kucing juga. Kena kerak juga. Bantu-bantu. Ulang, kena kan?